Memenuhi permintaan ibu bapa untuk melihat anaknya menjadi seorang doktor merupakan antara faktor tokoh ini melanjutkan pengajian di bidang kedoktoran di sebuah universiti terkemuka di negara Ireland. Namun ketika menjalani latihan pembedahan di sana, beliau mula tertarik dengan bidang otorinolaryngologi, kepala dan leher atau lebih dikenali sebagai telinga, hidung dan tekak. Justru apabila kembali ke Malaysia, bidang ini menjadi pilihan beliau untuk menyambung latihan kepakaran di sebuah universiti tempatan. Tidak terhenti di situ. Setelah tamat pengajian, beliau telah menyambung pengajian sub kepakaran dalam sleep surgery yang berkaitan masalah tidur serta pembedahan kanser berkaitan kepala dan leher. Ini menjadikan beliau seorang doktor pakar di bidang telinga, hidung, tekak, kepala dan leher. Namun berpegang pada konsep pembelajaran sepanjang hayat, beliau turut menjalani latihan kepakaran robotik Da Vinci, sistem training di Institute Surgical and Yonsei, University Hospital Seoul, Korea dan berjaya mendapat gelaran pakar bedah robotik. Saya telah mengenal Dr. Syahri sejak tahun 2013. Pada masa itu, Dr. Syahri masih lagi pelajar master ORL. Dan saya bukan klinis spesialis lah di Hospital Sungai Buloh. Orang kewat klinik hampir sekarang dah hampir 11-12 tahun saya dengan Dr. Syahri. Saya dapati kalau di masa bertugas dan di luar bertugas ada perbezaan sedikit. Sewaktu bertugas, Dr. Syahri bukan seorang yang serius. Dia seorang yang rajin dan committed terhadap kerjaya. He's willing to learn, and dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sekerja, sama ada dari atasan ataupun bawahan. Tapi bila saya dan Dr. Syahri dan kawan-kawan di luar waktu bekerja, dia merupakan seorang yang kelakar. So saya banyaklah joke-joke dengan Dr. Syahri kena melibatkan kerja. Dan dia merupakan seorang yang mudah dibawa berunding lah, easily negotiable. Dan sepanjang saya dah kenal dia lebih 10 tahun, tak pernah ada masalah dengan dia lah. Senang dirujuk dan senang untuk minta pertolongan. Untuk pesan Dr. Syahri, sepanjang saya berkhidmat dengan dia, dia seorang yang tegas dan bila bekerja dia memang tegas. So kerja dengan dia, kita kena susun dia bekerja dengan baik. Dan dia sangat dalam tegas dia tu, dia ada baik dia lah. So dalam baik dia tu dan lembut dia tu, dia kadang-kadang dia jaga staff dia lah. So kalau macam benda kalau kita ada buat silap, dan dia akan tegur dengan baik dan dia cuma bagi tahu kita jangan ulang balik lah apa yang kita buat tu. Selain daripada tu, dia jaga juga kebajikan dia lah. Contoh kalau macam kita jaga dia, dan dia pun jaga kita. Contoh kalau macam untuk pesakit dia datang ke klinik, dan dia akan tanya kita lah sakit yang mana okey, yang mana sakit, dan dia akan tahu kita sakit yang sakit dulu, dan yang mana sakit yang sederhana yang untuk tolak, dia akan kemudiankan, dan dia akan tahu kita sakit yang memerlukan rawatan yang dulu. Ketika bertugas, personality dia, kita boleh nampak dia di dalam kategori strong leader, ya. Dan dia bertanggungjawab, dia tegas, dan juga dia sungguh jelas on direction dia lah dari segi ada tuju. Terutama sekali bila dia bertugas di Dewan Bedah, bila dia dalam keadaan dia perlu membawa pasukan dia di dalam menjalankan sesuatu pembedahan dengan selamat dan juga orang kata memberi hasil yang memuaskan. Tapi karakter dia pula, personality dia, bila dia di klinik agak berlainan, dia lebih ceria dan santai. Bila dia bertemu dengan sakit dia di klinik pakar tu dalam keadaan sedar ya sakitnya, so dia lebih santai dan ceria, dan dia lebih kalau kita boleh kategorikan dia back sedikit, masih lagi mengekalkan ketegasan dan juga clear conscious lah dalam menjalankan tugas di klinik. Personality dia sebagai individual di luar, dia agak kita boleh kategorikan dia sebagai agak impromptu. Dia boleh react to situation, dia juga boleh respon kepada situation, keadaan-keadaan semasa dia dan keadaan sekeliling dia lah. Saya dah kenal
Syari dari tahun 2012 ya. So kalau kita kira lebih kurang dalam hampir 12 tahun ya, saya sudah kenal Dr. Kusyari. Dari mula dia mulai bidang kepakaran ya. So dia train sebagai pakar bedah otolaryngologi, kepala dan leher bersama kami di UKM, dan saya kira salah seorang cikgu dia lah, salah seorang yang pendidik dia. Kemudian sesudah habis Dr. Ahmad Kusyari sambung lagi ya, sempat kerja untuk sub kepakaran kanser, kemudian kanser kepala dan leher yang kita panggil fellowship training. So saya train juga Dr. Ahmad Kusyari dalam bidang itulah. Kalau nak kenal saya, boleh kata betul lah kenal Dr. Ahmad Kusyari ni dari belajar sebagai doktor pakar, kemudian doktor sub kepakaran, dan sampai sekarang kita boleh kata klik lah dalam kerjaya kita. Dan saya nampak Dr. Kusyari ni dia prospek dia sangat bagus, dia rajin. Itu saya boleh kata kerana kami banyak buat operation bersama-sama, dan cara dia manage pesakit, cara dia uruskan pesakit. Saya sangat sebagai guru dia lah orang kata, profesor yang train dia, saya sangat bangga lah kerana dia sangat berdedikasi dengan pesakit, sangat bagus. Explanation yang penting tu bila jadi doktor ni, jadi doktor pakar ni, explanation kepada pesakit tu dia dah, saya tengok dia explain pada pesakit tu sangat bagus. Dan yang lagi paling penting sebagai doktor pakar ni ialah tanggungjawab. So dia ambil tanggungjawab tu serius lah kepada pesakit. So ya, saya boleh kata bangga lah dengan dia. Terkenal dengan ketekunan dan kesungguhan ketika melakukan sesuatu perkara, beliau amat komited dalam apa juga yang dilakukan. Saya dilahirkan di Kuala Terengganu, dan selepas itu saya bersekolah rendah di Shah Alam. Jadi di Shah Alam ni bandar betul. Jadi banyak cabaran-cabaran, macam kita pun nak berkawan tu susah sikit. Tapi yang buatkan saya nak pindah tu sebab saya rapat dengan arwah nenek saya lah. Selepas itu saya memang terus duduk sana, pindah sekolah sana, dan sekolah di sekolah rendah Sekolah Sulaiman 2 di Terengganu. Jadi saya banyak meluangkan masa kecil tu dengan arwah nenek saya sebelum saya melanjutkan pelajaran di Kolej Melayu Kuala Kangsar ataupun MCKK di Perak. Selepas belajar di MCKK tersebut, saya terus melanjutkan pelajaran saya dalam bidang perubatan di University College Cork di Republic of Ireland. Selesai saja mendapat ijazah kedoktoran daripada University College Cork Ireland, saya terus berkhidmat di sana untuk beberapa tahun sebelum pulang ke Malaysia dan melanjutkan pelajaran saya dalam bidang masters, iaitu dalam bidang pembedahan telinga, hidung, tekak, kepala dan leher di Universiti Kebahasaan Malaysia. Selepas tamat masters tersebut dan saya dianugerahkan doktor pakar dalam bidang tersebut, saya terus berkhidmat bersama Universiti Teknologi Mara, dan sehingga hari ini saya berkhidmat di UiTM Private Specialist Center, di mana kebanyakan kes-kes robotik dan pembedahan robotik saya berjalan di situ, dan saya juga berkhidmat di Avicenna Specialist Center Shah Alam.